You juga masuk duit untuk kerajaan. You gaji lumayan. Driver lori susah. Kalau saya disalahkan kerana saya tidak mengelola keluarga saya yang baik dengan baik, maka siapa yang akan disalahkan? Sebagai bapa saya akan disalahkan. Sebagai Menteri Pengangkutan, dia yang harus bertanggungjawab. Setiap lori yang pergi untuk periksa, dia cakap dia gagal, lepas tu dia tak bagi masa. Dulu semasa Wee Ka Siong jadi menteri, bila lori Puspa-Kong, dia pergi Puspa-Kong, kalau gagal dia masih bagi, cepat-cepat dia bagi. Besok kah, lusa kah, pagi itu atau hari itu. Apa salah sekarang bagi masa itu? Sebab saya percaya, mengapa saya katakan ini sandiwara? Sebab rancangan mereka, ini Menteri Pengangkutan apa nama dia, Anthony Lok. Anthony Lok kah, Anthony Sok kah dia tu. Dia kata apa tahu? Dia nak wujudkan satu alternatif. Puspa-Kong alternatif lah. Yang besar. Kita tak tahu siapa ejen dia. Siapa kroni saya tak tahu. Tapi saya percaya satu Puspa-Kong besar akan diwujudkan. Maka bila pemandu lori, tuan punya lori dia bising, saya punya lori tak boleh periksa lah. Macam mana saya mau cari makan kontrak habis. Bila rungutan ni banyak lagi, dia akan keluarkan kenyataan. Okey, oleh kerana tuan toke-toke lori sengsara, tak ada tempat, kita buka dua besar punya. Kalau nak buka, bukalah banyak, bagilah peluang kepada rakyat Malaysia. Siapa-siapa boleh dapat. Puspa-Kong bukalah 24 jam.